Kejohanan Olahraga Terbuka Melaka 2026. Saya Ismail Muhammad Kru di BSS anda. You ready? Let's go! Yeah! For those of you that want to know what we're all about. Korang-korang, sebelum kami sampai ke destinasi, kami sempat singgah di R&R Aikero. Alhamdulillah, sangat sedap dan puas hati. Confirm kami akan datang lagi. Jom ikuti saya hingga penghujung rancangan. Jom! Kejohanan Olahraga Terbuka Melaka 2026 Peringkat Kebangsaan. Antara acara yang disertai oleh Speedy Rosa SKBSR adalah lompat jauh, lagi berpagar, 200 meter dan 5 murid terlibat. Kejohanan berlangsung di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Bersama-sama kita doakan kejayaan Speedy Rosa SKBSR. Terdapat juga food truck dan gerai di sini. Assalamualaikum Kak. Salam. Pertama sekali saya ingin cakap tahniah untuk pencapaian SPM 9A. Terima kasih. Boleh saya tanya soalan? Boleh. Apakah pencapaian akak untuk hari ini? Okay, jadi hari ini saya akan bertanding dalam acara 200 meter. Jadi untuk pencapaian bagi kejohanan ini iaitu Melaka Open, Alhamdulillah semalam saya dan tim telah memperoleh pingat perak bagi acara 4x100 meter. Dan dalam masa yang sama juga kami dapat perbaiki timing. Kami punya team relay dari 48.49 yang telah kami catatkan di Penang. Dan Alhamdulillah semalam kami dapat buat 48.02. Jadi di situ nampaklah perubahan dan peningkatan untuk tim saya bagi acara 4x100 meter. Assalamualaikum Rizal. Waalaikumsalam. Apakah acara yang kamu bertanding pada hari ini? Acara yang saya bertanding pada hari ini lompat jauh dan 80 meter lari berpagar. Terima kasih Rizal. Sama. Jadi untuk adik-adik di luar sana, sama ada adik-adik seorang pelajar dan juga atlet atau pelajar sahaja atau atlet sahaja, saya nasihatkan supaya seimbangkanlah kedua-duanya, akademik maupun sukan. Tak salah untuk bersukan, tak salah untuk mengejar minat, tapi jangan lupa perkara yang dapat membantu kita pada masa hadapan. Dan yang paling penting adalah untuk seimbangkan kedua-duanya, belajar dan akademik, pandai urus masa dan yang paling penting adalah disiplin dalam segala perkara. Sekian dahulu tips kali ini. Jumpa lagi. Bye-bye.